Yang 70% ni yang bahaya. Sebab nama saya Dr. Jaya Kantan, Collective Value. Saya pakar jantung kardiologi di Cardiovascular Central Kuala Lumpur. Macam mana pesakit tu akan tahu dia ada penyakit coronary artery disease? Kalau kita baca dalam buku, bila kita tengok dalam TV, semua orang akan cakap sakit yang berat kat dada, berpeluh, pening, rasa mual nak muntah, rasa nak pitam. Itu yang kita panggil yang typical. So sakit yang datang kat kita yang typical ni dalam mungkin 30% sahaja. Tapi 70% of 70% sakit sebenarnya yang datang kat kita yang tak typical. Maksudnya mungkin sakit belakang, sakit kat perut, Lagi bahaya. just rasa lebih cepat penat daripada biasa. Mungkin rasa nafasnya pendek, atau tiba-tiba berpeluh tapi tak ada masalah lain. So yang 70% ni yang bahaya. Sebab kita mungkin akan abaikan, kita akan cakap ni bukan jantung, mungkin penat lah, rehat sekejap. So itu yang jadi masalah.